Bismillahirrahmanirrahim guys. Kita dikejutkan dengan satu kejadian di Gunung Liang, di mana seorang pendaki maut ketika sedang mendaki gunung tersebut bersama 9 orang rakannya, ya, yang naik 10, yang turun 9 orang. Bagi saya, pelbagai pengajaran yang boleh kita ambil. Satu, kita pergilah berekreasi itu di tempat-tempat yang dibenarkan. Kita pastikan diri kita mempunyai ilmu-ilmu tentang apa perkara yang kita nak buat tu. Kalau nak pergi memancing, kena ada ilmu memancing. Kalau nak pergi hiking, mendaki ni, kenalah ada ilmu-ilmu tentang cara-cara nak mendaki, cara-cara nak menyelamatkan diri. First aid kit kena ada. Even though you pergi tu balik hari, naik, turun, kena tahu jugalah. Sebab banyak kes yang dia tak tahu apa